lampu solar yang besar ni dia ada sensor tau dekat bahagian sini. Sensor ni dia boleh detect apa-apa benda bergerak. Kalau pakai mode sensor, lampu ni dia akan nyala malap, dia nyala tak cukup makan. Tapi bila dia detect ada je benda bergerak dekat bahagian bawah lampu ni dia akan terus nyala dengan full brightness. Dia nyala dengan sangat terang. Terang macam ni, kalau penyamun lalu waktu malam, penyamun pun lari tak cukup tanah. Dia boleh detect apa-apa je benda bergerak. Yang ni lampu solar yang premium guys. Lampu ni harga dia agak mahal, tapi kualiti dia ni memang padu. Body dia ni dari aluminium dan finishing dia ni cantik, jenis powder coat warna kelabu. Body dia ni memang tahan lama. Lampu ni jenis tak ada reflektor, tapi cahaya dia ni terang tau. Kalau korang tak pakai mode sensor, lampu ni dia boleh nyala terang macam ni dari maghrib sampai subuh dengan selamba. Sebab dia pakai bateri saiz besar macam ni. Jadi kalau korang nak cari lampu solar yang ada sensor, korang nak pasang untuk detect pergerakan dekat belakang rumah, korang boleh pakai yang model ni. Kalau ada bajet lebih sikit, boleh angkat terus model ni sebab kualiti dia ni memang padu. Korang boleh check dekat link video.